Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita pada hari ini dengan kita punya podcast Recharge 360. Saya Dr. Fatin. Dan hari ini tetamu jemputan kita Puan Ashikin. Puan Ashikin actually merupakan kami punya pesakit juga yang kami bawakan khas untuk buat sharing dalam podcast Recharge 360. Okey, sebelum kita mulakan kita punya sesi hari ini, boleh tak Puan Ashikin kenalkan diri dengan pasangan lah. Kan buat pasangan hari ni kan? Betul-betul. Boleh-boleh insyaAllah. Okay, nama saya Ashikin Zuliansa. Saya bersama suami saya hari ini, Encik Muhammad Hamzah. Umur saya 30 tahun, sama juga dengan husband, 30 tahun juga tahun ini. Saya merupakan seorang PCOS fighter. Kita dah TTC for 5 years, tahun ni tahun kelima insyaAllah. Saya full time housewife. Alhamdulillah, thanks to my husband. Memang decide nak jadi full time housewife lepas kahwin sebab memang nak terus fokus on TTC. Cumanya adalah sedikit sebanyak saya bantu husband saya sebab husband saya is a marketing consultant. Sekadar nak isi masa luang lah sebab belum ada kids kan. So untuk baru-baru ni, saya baru je lagi aktif buat sharing dekat Threads berkenaan dengan saya punya PCOS journey. Okey, asal daripada mana? Saya sebenarnya asal daripada Sabah. Oh, jauhnya. Kenapa tak bunyi Sabah pun? Tak bunyi Sabah Saya langsung. selalu terima soalan ni. Actually saya lahir kat Sabah. 5 years saja. Lepas tu parents pindah ke sini dalam 15 tahun macam tu. So memang membesar kat sini and then parents dah decide untuk pindah sana balik. Tapi parents orang sini ke orang Sabah? Orang sana tu? juga. Orang sana lah. Betul. Tapi dia okey dia kerja lah kat sini. Dia kerja kat Tapi sini. sekarang dah balik sana dah. Betul. Sabah kat mana? Sabah dekat Tawau. Oh, kat Tawau. Oh, okey. Alright. Husband orang? Husband orang KL. Oh, okey. Adik-beradik berapa orang, Puan? Adik-beradik saya ada 10 orang. Oh, ramai. Ramai. Lepas tu nombor? Saya Nombor nombor ke-3. Tiga. Husband? Husband 5 orang. Dia yang sulung. Oh, ramai lah. Okey. Ha. Alright, so dalam adik-beradik yang lain, ada yang dah kahwin ke belum? Ada seorang. Baru seorang lah. Kakak dah ada anak dah lah? Kakak dah ada anak 2 orang alhamdulillah. Okey, alright. Okey, tadi Syikin cakap Syikin adalah PCOS fighter kan? Betul. Okey, sebelum tu boleh tak sebut you dulu you punya thread dengan you punya IG ataupun TikTok ni? Maybe nanti audience boleh share mana-mana yang diorang nak tanya. Boleh. Saya actually saya aktif sharing pasal PCOS journey hanya di Threads. So kalau nak go through pasal tips PCOS boleh pergi dekat Threads saya Ashikin Zuliansa _ Alright. Okey, jangan lupa tahu follow, like and share. Okey. Alright. Tadi kata dah jadi PCOS fighter almost 5 years lah kan, sebab dah kahwin 5 tahun kan. Boleh tak nak tahu sebelum tu sebelum kahwin period memang tak teratur ke macam mana? Memang tak teratur. Actually period saya pun datang agak lambat jugalah. Sehari terakhir saya berumur 15 tahun. Esoknya tu dah masuk tahun baru. Baru saya first day period. Lepas tu memang daripada awal saya memang tak period yang teratur. Kadang 3 bulan, kadang 6 bulan. Oh, lama jugalah. So macam dalam setahun tu lebih kurang dalam 3 atau 4 kali je? Betul. Kadang 2 kali je. Oh, So memang saya punya ini antara orang paling bukanlah dengki, paling macam seronok lah jadi you sebab setiap kali puasa saya mesti puasa penuh. Oh, tak ada masa ganti lah. Tak boleh nak ganti. Faham. So kiranya masa sebelum kahwin, bila tahu period tu datang macam setahun less than 4 times per year, ada tak fikir macam ni memang period tak normal, aku kena jumpa doktor? Ada. Actually sebelum kahwin lagi memang dah ada perasaan tu. And then memang saya ada go through jugalah sikit-sikit macam pergi KK tapi tak betul-betul fokus sebab masa tu lagi fokus on career. Tapi memang ada perasaan tu memang dah ada start daripada umur 20 tahun. Sebab ya kita pun belajar kan masa sains semua period sepatutnya setiap bulan. Betul. Tapi saya setiap bulan, kadang 6 bulan. Memang daripada awal lah dah tahu. Bila dia datang lewat, adakah setiap kali datang dia jadi sakit ke, segugut yang sangat teruk ke, ataupun keluar ketul ke? Dia depends. Actually, selalunya tak ada. Sakit ke apa ke tak ada. Cumanya bila datang tu dia akan very heavy. So kadang 3 hari, 4 hari penuh lah pakai yang besar punya.
And then period I jadi panjang. Okey, Ah. ketika period yang tak teratur ni kita cerita sebelum kahwin dulu Mm-mm. ada tak simptom-simptom PCOS yang lain? Contohnya macam jerawat, lepas tu apa nama ni, bulu yang banyak, simptom-simptom hyperandrogenism lah kita panggil. Kalau sebelum kahwin, saya simptom PCOS tak ada. Ada satu je yang saya ingat lah. Selain daripada period tak teratur tu, ada bulu yang tak sepatutnya ada. Betul. Itu je Tapi lah. jerawat tak ada lah. Tak ada. Memang tak ada masalah on that part. Alright. Even masalah craving ke apa ke, berat badan pun tak ada. So far, time tu sebelum kahwin memang tak ada masalah tu. Alright. Tapi berat badan sebelum kahwin lebih ke tak? Tak. Memang Kira normal lah. Kira normal sebab memang very aktif masa tu. Daripada masa sekolah pun memang dah aktif on spot. Lepas tu dah habis belajar pula, bekerja pula, memang everyday kita naik MRT apa semua kan. Memang very aktif. So memang tak ada isu on that part. Alright, faham. Okay, so bila dah kahwin, tadi memang cakap kan memang nak jadi housewife sebab memang plan nak ada anak. Kan? Betul. Tapi adakah tahun pertama tu macam tak apa, nak relax dulu, nak honeymoon dulu? Actually, kita orang apa-apa keputusan, kita orang memang akan bincang dulu. So, lepas kahwin tu, memang kita orang decide nak terus ada anak. But, at the same time, disebabkan oleh condition saya yang saya dah rasa something wrong dengan saya. So, saya cakap dengan husband, you rasa macam mana? Nak terus ada anak ke macam mana? Tapi I terus berhenti lah. I terus jadi housewife. So, dia kata, okay, kita relax dulu setahun. Lepas tu kita try. So, that's what happened. So, kita orang memang planning setahun. Lepas tu baru kita orang TTC. Okay, faham. So, masa start journey TTC tu, before you datang klinik, you datang untuk buat treatment semua tu, masa tu ada idea tak what is TTC is all about? Macam apa test yang mungkin Syikin akan kena lalu, husband kena lalu? Tak? Actually, masa tu tak ada. Cumanya, semakin lama kita berumah tangga kan, so kita semakin rasa macam something wrong lah. Sebab, kenapa saya rasa macam tu? Sebab history saya. Family planning, saya punya family memang macam saya cerita kat doktor. Ramai. Even family adik-beradik saya pun ada 10 orang. Parents saya pun ada yang 15, ada 16. So, saya tak ada rasa macam, kan? Saya tak ada rasa macam nak ke situ. So, dia berbelah bahagilah masa tu. Sampailah ada sekali tu, ada awareness pasal PCOS lalu dekat saya punya social media. And start daripada hari tu, saya rasa macam, okay, semakin hari semakin kuat. Saya rasa saya ada PCOS tu. Based on simptom yang baca kat social media tu lah? Daripada situ. Alright. Lepas tu, pergi, and then masa pergi jumpa doktor tu, first thing first is memang terus nak fokus untuk rawatan kesuburan ke ataupun memang kita maksudnya memang you cari solution untuk masalah period dulu? Memang terus ke arah kesuburan. Memang terus datang jumpa doktor. Memang cakap, I nak ada kids. So macam mana cara dia? Macam tu. Faham. Okay. Syikin dah lalu beberapa step untuk rawat, masa kita kata check up untuk kesuburan lah. Okay, investigation semua tu kan. Blood test, mesti untuk semen analysis pun dah buat kan? Betul. Tube study, untuk fallopian tube study dah buat ke? HSG? Fallopian tube tak sempat. Kayaknya dalam masa 5 tahun ni belum buat lagi? Belum buat lagi. Okay, alright. So, HIFO-C pun tak ada buat lagi lah? Tak ada. Kita memang go through yang basic one je. Yang makan pil hormon tu. Masa pergi. So, masa buat ujian darah tu memang nampak lah ada PCOS tu? Masa scan. Okay. Masa scan tu memang dah nampak dah. Memang sangat teruk kiri kanan saya. So, masa mula-mula jumpa tu, saya surrender dekat klinik pun sebab saya dah cuba setahun. Saya gunalah semua tips yang saya jumpa apa semua. Macam tak jadi. Tapi masa yang sama saya dah jumpa dah awareness tu kan. Saya dah jumpa awareness tu and then saya berasa macam, I ada lah PCOS ni. Tapi kenapa sebelum ni pergi KK kata I normal. So lepas saya cuba setahun, bincang dengan husband. Lepas tu husband kata, okay lah kita try jumpa klinik. So bila jumpa klinik tu, memang saya tak ada expectation macam, ada kot ke tak ada ke macam mana. Tak apalah, biar je lah doktor decide kan. Kita just surrender je. Lepas tu, jumpa dengan Dr. Ainul dekat klinik ni juga.
jumpa dengan Dr. Ainul, and then Dr. Ainul pun explain. Memang masa tu memang masa scan tu yang terus nampak kiri kanan memang banyak gila yang doktor kata apa kita panggil Telur dia follicle. lah. Betul, Telur follicle yang tak matang tu. betul. Okey. So memang nampak banyak gila kiri kanan. So dekat situ macam bila saya tengok image tu, sebab saya dah buat research sebenarnya. Bila tengok image tu, surprisingly sebenarnya saya tak sedih. Saya happy. Sebab Sebab curiosity saya yang bertahun-tahun tu yang saya kata macam saya terjawab lah. tak, saya kata macam, saya dah cakap banyak kali kat diri saya tak normal. Benda ni tak normal. Tapi bila jumpa doktor, tak, you okay je. Sebab daripada awal lagi memang period you tak teratur. So it's supposed to be normal lah. And then family you pun adik-beradik ramai. So tak ada issue. Terus bila doktor bagi tahu saya tu, saya rasa macam, kan betul. Macam tu. Oh, yang doktor yang cakap nama-nama ni yang sebelum ni masa you pergi KK yang apa pergi semua tu lah. betul. Oh, faham. Diorang tak buat test, blood test yang masa tu? Buat. Cumanya scan, masa tu masa pergi KK ada scan, sempat scan. Lepas scan, lepas scan ambil blood test tapi saya tak sempat pergi. Sebab busy kerja. Masa tu memang tak ada, macam saya cakap tadi lah, memang tak ada fokus ke arah tu lagi. Lepas kahwin tu yang baru saya betul-betul check. Okay, so lepas dah bagi ubat biasanya dalam 3 bulan kan? Okay, saya just nak tanyalah, awak tahu tak sebenarnya pil tu bukan untuk rawat PCOS? Ke awak fikir pil tu untuk rawat PCOS awak sebenarnya? Tak, memang masa tu Dr. Ainul memang ada explain detail. Actually this one macam ni. So memang saya tahu daripada Dr. Ainul lah pasal semua rawatan yang saya pergi. Okay, alright. Okay, macam ni. Saya just nak share sikit lah sebab nak tambah sikit untuk maklumat audience jugalah. Kepada mereka yang ada masalah PCOS, yes memang betul bila datang ke klinik, mana-mana klinik pun sebenarnya, klinik swasta, doktor biasanya akan ambil ujian darah lah lepas buat ujian ultrasound. Sebab banyak pesakit dia hanya fikir, oh datang klinik buat ultrasound je. Lepas tu dah tahu PCOS, lepas tu dia buat bodoh je lah. Faham tak? Dia tak proceed pun untuk buat ujian darah, untuk treatment semua tak. Dia just macam, okay aku dah tahu aku ada PCOS. So what? Faham tak? So what? And then nanti lepas 2-3 bulan dia pergi klinik lain pula. Datang scan lagi. Dia akan cakap, saya datang saya nak tahu saya punya PCOS. So what? Dah you dah tahu dah. Kenapa you tak nak buat treatment kan? Sepatutnya bila dah tahu kena buat treatment untuk PCOS tu lah kan. So antara rawat yang kita kata misconception yang banyak wanita-wanita dekat luar sana salah faham, dia ingat ubat pil tu boleh rawat PCOS. No, actually pil tu untuk rawat dia punya simptom hyperandrogenism. So sebenarnya apa yang merawat PCOS tu? Actually dia ada beberapa jenis PCOS tapi mostly kita kata kalau yang kita tengok kebanyakan orang yang ada PCOS ni sebab badan dia berisi dan dia obese lah, BMI overweight. So sebenarnya menurunkan berat badan is the real treatment. Ubah lifestyle you, barulah dia boleh rawat you punya masalah PCOS. Okay, walau bagaimanapun, walaupun seseorang itu ada PCOS dan dah dirawat, tak semestinya lepas rawat PCOS confirm boleh pregnant. Ataupun tak semestinya lepas rawat PCOS tak boleh pregnant juga. Tak semestinya. Sebab untuk pregnant ni kita kata benda tu rezeki Allah Ta'ala yang tetapkan kan. Okay, cuma saya nak asyikin dengan audiens faham lah. Wanita ada 3 organ. 3 organ utama. Sebab biasanya orang ingat rahim je dengan kilang telur. Satu lagi orang selalu lupa, fallopian tube. Tube fallopian ni adalah tube kita kata macam terowong lah yang menghubungkan antara kilang telur dengan rahim tadi. So banyak orang dia ingat bila buat ujian ultrasound nampak semua tu. Okey, you kena faham macam ni. Untuk ujian ultrasound dia macam terowong. Dia macam kalau contohlah hari ni you pergi dekat Proton, you nak beli kereta emas, you datang you tengok, oh ni Proton emas. You tengoklah. Faham tak? Tengok dengan mata kasar. Duit dah ada dah ni. Contohlah dah ada 1,000 kat dalam tangan nak pergi beli Proton emas. Then you pergi tengok. Adakah bila lepas tengok terus beli? Tak kan? Biasanya akan test drive. Betul? Test drive is for you to test the function of the car. So maksudnya bila buat ujian darah is to test the function of the ovary. Faham tak? So bila you nak test function of the car, you bawa kereta tu, bawa kereta Proton emas tadi tu, you akan jalan dekat jalan raya lah, of course kan? So jalan raya tu you bayangkan dia macam satu fallopian tube. So kalau jalan raya tu tak cantik, ada lubang-lubang ke ataupun jalan raya tu tersekat, ada jam, ada accident ke apa ke, so jalan raya tu tersangkut. So sama juga macam fallopian tu tersangkut. So that's why saya kata tadi ada 3 benda.
rahim, kilang telur dengan fallopian tube. So, bila you dah buat rawatan PCOS, kalau nasib baik, contoh ataupun kita kata ada rezeki, lepas buat rawatan tu terus mengandung. Okey, Alhamdulillah. Tapi kalau let's say tak mengandung juga lepas buat rawatan PCOS, jangan lupa you ada satu lagi organ, which is you punya fallopian tube. Sebab kalau fallopian tube ni tersumbat salah satu ataupun tersumbat kedua-duanya, benda tu memang memberi impact yang berbeza kepada pilihan untuk doktor tu pilih which treatment yang sesuai untuk rawat. Macam tu. Okay, so you have to complete everything lah. Kalau kata macam, ada juga patient kata, doktor, saya tak nak buat semua dulu. Saya nak buat ujian darah dulu. Lepas tu saya nak buat ujian sperma and then saya nak cuba dulu secara manual. Makan ubat ke, nak bagi telur matang ke apa kan. Boleh, kita boleh buat benda tu. Tapi tengok juga pada faktor usia wanita tu, pasangan dia punya berapa lama dia dah kahwin, duration of the marriage. Kalau macam contoh mungkin pada waktu ketika tu baru lagi kan. So doktor bagi ubat dulu untuk you cuba apa semua kan. Kalau tak berjaya juga, then you tahu dah. Okay, contoh macam sekarang dah masuk 5 tahun. Then dah sampai masa ni you kena buat juga test untuk study fallopian tube tu lah. So baru you tahu sebenarnya ada masalah juga tak dekat organ yang ketiga ni. Sebab kalau you tak tahu fallopian tube tu bermasalah ke tidak, bila you makan ubat, kita matangkan telur, katakanlah salah satu ataupun kedua-dua tube tu tersumbat contoh So kita bayangkan kita dari kiri kanan fallopian tube ni. Let's say kedua-duanya tersumbat. Telur dalam tu dia matang. Tapi dia tak boleh nak keluar. Sperma tak boleh datang masuk jumpa dia. So dia jadi useless lah kat situ. Faham tak? Macam tu. Tapi dalam masa yang sama, kalau period dah mula teratur, maintain the healthy lifestyle. Sebab kita nak dapat telur yang matang tu. Tak kisah. Okay, sekarang ni tadi kita cerita pasal tube kedua-duanya tersumbat ataupun tak tersumbat kan. Lepas tu kita nak juga telur yang matang. Betul. So kalau tube tersumbat dua-dua, kita ada pilihan lain, contohnya IVF. Tapi telur tu kena matang juga. Kalau telur tu tak matang, nanti dia tak macam mana doktor nak pick up telur yang matang tu kan? Macam tu. So kena faham konsep asas ni dulu. Kalau mana tak sure tu, boleh datang klinik untuk datang buat dapatkan counselling lah. Baru clear lah. Okay. So back to kita punya discussion tadi. Bila dah buat rawatan PCOS semua tu dan dah age of marriage tu dah makin bertambah semua kan? Ada tak orang yang mula question, tanya, bila ada anak ni? Ada. Banyak ke? Macam mana ke? Banyak juga lah. So macam mana Shikin dengan husband punya respon ataupun how you guys react to those yang tanya soalan macam tu? Macam kami berdua, cara kami berfikir tu sama. So apa yang kami buat, kita pun tak tahu niat sebenar dia tanya tu. Mungkin ada yang tanya sebab just nak start bercakap, nak berborak, especially untuk orang yang lebih berusia kan. Faham. Tapi ada juga yang memang tanya tu intention dia memang nak tanya benda tu. So kita cuma ambil jalan tengah. Okay, tak apa. My husband on this part, my husband will be my advisor. Sebab kalau saya, memang saya terus marah je dia orang. So my husband will be my yang menenangkan lah. Betul. Dia yang akan stabilisekan. Dia cakap okay, macam ni, kita buat macam ni. Apa kata kalau orang yang tanya kita yang bukan-bukan apa semua tu, cara terbaik kita elakkan je lah. Sebab kita tak boleh nak halang diorang daripada bercakap, betul tak? Betul. So tak apa, kita elakkan je lah. Kalau boleh kita elak. Tapi kalau macam kita tak boleh nak elak, macam saudara mara, keluarga apa semua kan, tak apalah, kita minta je lah diorang doakan yang baik-baik. Itu cara pendekatan kami berdua lah on that part. Awal-awal tu tipu lah kalau tak dia rasa macam kau ni kenapa, faham tak? Soalan meminta. Soalan meminta. Tapi makin lama kita dalam berumah tangga, so kita semakin matang untuk menghadapi situasi-situasi macam tu. So kita kan macam, okay lah, tak apalah, sama ada kita elak ataupun kita minta doa je. Itu je. Not in between. Faham. Okay, so bila ada share kan yang bagi tahu kata masa ketika you decide you nak rest kejap tu pregnant. Betul. Masa tu berapa minggu? Masa tu kalau tak silap dah nak masuk 2 bulan ke 3 bulan. Tapi memang dalam first trimester lagi lah. Maksudnya dah scan nampak kantong dah? Dah Okay. nampak kantong. Cumanya masa tu kita dia sebenarnya kejadian tu berlaku di waktu yang sama.
So kita masa tu masa first time check, actually kita orang tengah break. So kita orang memang tak expect aku pregnant. So saya biar je lah sebab doktor memang ada bagi another pill hormone. Nanti lepas you period, sebab time tu baru lepas letrozole. Oh, okey. Baru lepas ambil letrozole. Lepas Clomid 2 kali tak berjaya, kita go Bukan through with letrozole. letrozole. Lepas tu tengah break memang dah ready. Tapi hati tu kata macam, tak apalah, biar je lah dulu. Tunggu je lah period. Lepas dah period pun macam, nak ambil tak Rasa macam hati tu kata rasa macam, Berat lah. berat. Rasa macam, tak payahlah ambil. Kita relax je. Tu cakap dengan husband, betul tak ambil? I penat lah nak makan. Kita macam cubaan untuk tak nak makan tu. Kita akal-akal je lah kan dekat husband. Cakap dengan husband, I penat lah nak cakap nak makan ni. Boleh tak kita macam Stop sekejap. stop kejap. Doktor memang bagi. Tapi kita macam nakal kan. Kita rasa macam penat lah. Boleh tak? Jangan. Kita simpan je lah dulu. So bila masih ada simpan tu, tak period. So tak period dalam sebulan lebih. Lepas tu husband kata, you check lah. I rasa ada. Saya rasa tak ada. So dia rasa ada. So dah check. Sampailah hari dia nak outstation. Hari pagi tu saya ingat lagi. Pagi dia outstation, dia kata, I nak pergi outstation dah. Nanti you check tau. I dah belikan, I letak atas meja. Dia betul-betul. Serius lah. Dia kira, dia nak tahu Faham, juga. faham, So faham. saya pun rasa macam, kita dah melalui perjalanan ni lama. Faham. So kita So, macam, maksudnya Shikin tak ada nak berharap sangat memang lah. tak ada berharap langsung. Memang masa tu rasa saya punya hubungan dengan UPT tu rasa macam dah musuh tau. Faham. Tak nak. Lepas tu husband kata, tak apalah, check je. Mana tu ada. Okay, tu pagi tu check. Tiba-tiba positif. Husband oxygen 4 hari. So saya kena tunggu 4 hari untuk bagi tahu dia. Tak call dulu? WhatsApp ke? Tak, memang tak bagi tahu sebab masa tu rasa macam takut dia terkejut. Oh, faham. So macam, tak apalah, tunggu je lah dia balik. Tapi memang ada take all the precaution lah tutup semua. Lepas tu, check doktor. Terlalu awal pula nak check. Masa tu tak ada kantung. Okay. First check up memang tak ada Belum kantung. nampak lagi waktu tu. Boleh nampak. So doktor kata, kita datang another 2 weeks, 3 weeks lah. Lepas tu time tu rasa macam, sebab first time ni kita tak tahu benda tu boleh berkembang. So kita rasa macam, tak ada kot. Sebab kan ada orang, sebab ada kenalan juga. Dia kena chemical pregnancy. So time tu dah fikir macam tu lah. Lepas tu doktor kata, after 2 weeks datang, check ada kantung. Lepas tu macam tu lah. Bila yang tahu, maksudnya bila yang mula gugur? Ada turun spotting ke macam mana? Masa tu, rasanya spotting pun tak ada. Memang tak ada tanda-tanda pregnancy tu. Except that kita sakit dekat bahagian depan dengan adalah cramp sikit-sikit macam tu. So kita ingat macam, nak period kot. Sebab simptom dia sangat sama. Sangat-sangat sama. So saya memang tak fikir it is a pregnancy. So bila tahu, macam mana tahu yang tu dia tak jadi? Maksudnya macam mana tahu dah gugur? Masa gugur tu, yang masa second check up, nak tentukan due date. Okay. Masa tu, cerita dia agak kelakar juga sebenarnya. Masa tu kita orang nak start. Kita orang punya appointment pagi. Okay. So, kita orang breakfast lah dulu sebab tak sempat nak breakfast. Tunggulah klinik buka apa semua kan. Suddenly rasa macam cramp dia kuat sangat. So, macam kenapa kuat sangat cramp ni? Tapi sebelum tu, masa first jumpa doktor, kita dah tanya dah. Doktor, kalau cramp tu tak apa ke? Okey ke? Doktor kata, actually cramp tu not a good sign. So, saya tak tahu behind of it, medical term dia kenapa apa semua saya tak tahu. So, just doktor kata kalau ada cramp tu, it's not a good sign. So, macam okay lah. So, masa saya cramp tu, saya rasa macam something wrong ke ni? Lepas tu dah rasa macam panik, dah panik. Lepas tu, tiba-tiba rasa macam something nak keluar. So, saya pergi toilet. Saya sampai je toilet, keluar darah. Darah yang saya tak pernah nampak darah sebanyak tu. Even kan, saya period pun ada heavy blood kan. Tapi yang Jisoo memang saya tak pernah nampak darah tu. Saya pula jenis takut darah. So, saya panik. Nasib baik tak pensai. Saya panik. Husband datang, panggil husband. Husband pun panik. Okay. Husband masa tu, dia tengok je saya. Dia kata, saya nak kena buat apa ni? Saya rasa macam, okay, tiba-tiba panik, terasa funny lah. Macam,
you go get the doctor lah. Time tu rasa nak nangis lah sebab rasa macam, this is the end ke? Okay, sebab kita dah lama tunggu. Yang ni tahun bila Baru lagi. Oh. Dalam Tahun 2025 lah. tahun 2005. Oh, okay. Baru lagi lah. So, actually saya baru lepas habis pantang. Oh, so okay. dia- So dalam 2 months ago lah. Betul. Okay, alright. Lepas tu husband dah pergi jumpa doktor, cari doktor apa semua. Dan doktor kata tak apa, bawa je masuk kita scan tengok baby. And then masa check baby tu kita nampak kantong tu kan sedih lah pula. Dia, tak apa. Dia ada tisu. Dia ni ke dia dah kita kata crumple ke Tak, dia macam mana dia kantung tu? Tak sekejap. Kantung tu dah crumple ke? tak, dia tak crumple, dia masa first saya nampak tu kan saya tak nampak kantong kan. So Oh, it's quite, kiranya yang kali ni dah nampak kantung tu dah. so dia macam benda happy dalam masa yang sama benda tu sedih. Faham. So saya rasa macam saya dah janji dah dengan husband tak nak nangis. Tak apa. Jangan risau. Sorry. Tak apa. Okey je, take your time. It's okay. Ni ambil tisu lagi. Tapi kiranya masa waktu tu, masa doktor scan tu, memang waktu tu dah tahulah doktor bagi tahu memang dia dah tak ada lah. Macam tu ke? Actually time tu kan doktor pun rasa serba salah tak nak bagi tahu. Faham. Sebab masa check tu it was supposed to be the day kita orang tahu due date dia bila. Secondly, it was the day juga kita orang nampak kita orang first time nampak kantung tu, kita orang dah nampak dah tahu dia punya kaki dia kot, tangan dia. Bentuk lah. Bentuk dia dah nampak. So dia macam mula-mula rasa macam happy lah nampak benda tu. Finally kita nampak benda tu. Tiba doktor kata benda yang buat hati saya rasa macam daripada rasa happy tengok kantong tu, ni doktor kata baby tu dah bergerak ke pangkal rahim. Oh, dia dah turun ke bawah lah. So masa doktor tu tak bagi tahu lagi. Dia tak mention lagi yang saya miscarriage. Cuma doktor kata baby dah bergerak ke pangkal rahim. So I know macam okay. Tapi faham tak maksud ayat tu masa tu? Saya rasa waktu tu saya dalam denial. Oh, okey. Saya denial. Saya denial. Saya macam lepas tu doktor check, lepas tu doktor kata bleeding pun seems like macam tengah aktif ni. Doktor masih dia tak sebut. tengah ongoing lah kita kata. So doktor kata okey tak apa, awak pergi pakai Pad dulu. Pakai pad dulu apa semua, and then doktor explain. Tapi sebenarnya bila masa saya tengah pakai tu, saya dah meraung dekat belakang. Husband kat depan. Lepas tu saya relax, and then I try macam doktor tak sebut lagi. Masa tu dalam denial kan. So macam doktor tak sebut lagi miscarriage. So mungkin masih ada harapan. I still hoping that baby tu masih ada. So pergi depan, doktor cakap doktor tu baby tu dah bergerak ke pangkal rahim. So it is a partially miscarriage. So bila dia sebut tu, apa yang doktor cakap lepas tu dah tak masuk. Memang dah tak masuk. Husband je yang dengar. Doktor explain macam mana nak jaga apa semua. And then doktor explain lah, okay, kita tak ada nak buat DNC ke apa sebab baby pun baru lagi. So kita bagi tempoh 2 minggu. Bagi allow dia turun naturally betul. lah. Betul. Dia bagi masa 2 minggu untuk turun. But to be honest, masa tu saya rasa macam aku ke? Macam tu lah. Saya masih tak boleh terima actually. So sepanjang nak balik tu, saya cakap dengan husband, baby I dah tak ada ke? Tapi I baru je nampak dia macam tu lah. In denial kan masa tu. Lepas tu husband diam je. Husband kata, it's okay. You can cry if you want.
So memang lepas tu banjir. Lagi nangis lah. Okey. Memang lepas tu banjir. Ini masa dah balik rumah ke? On the way nak balik rumah. Oh, So masa on the way nak balik rumah tu, I try to be strong. Sebab sepanjang proses tu, husband tak nangis langsung. So saya rasa bersalah saya nak nangis. Because we've been through together all this journey kan. Macam, nak nangis ke tak? Baby tu ada lagi sebab masih ada kat dalam kan. So cakap dengan husband, lepas tu bila husband cakap macam tu, so saya pun nangis. Nangis sampai saya tertidur. Lama jugalah, adalah dalam almost 1 week. Saya ambil masa untuk terima benda tu. Sampailah saya, sebab doktor bagi masa 2 minggu je kan. Saya takut pula sebab masa tu takut dia kalau dia tak keluar tak habis ke? masa tu dah bagi tahu parents, dah bagi tahu kenalan terdekat juga, and then dia kata you bagi je lah masa. And then yang buat saya tersentuh tu, saya cerita benda ni dekat my best friend. Dia cakap dengan I, it's okay, at least right now you dah pregnant tau. You have a progress, you dah pregnant. Betul. Betul yang buat I macam, dia cakap macam ni, it's okay, you relakan lah baby tu. Dia cakap dengan baby, awak keluar lah, awak keluar cara baik, awak keluar elok-elok. Masa tu saya rasa macam, tak boleh, macam, tak boleh lah, kenapa aku nak cakap macam tu. Sampailah satu malam, saya cakap, malam tu saya doa, saya cakap, is it really Tisu. Tak apa. Saya cakap dengan husband, saya dah doa malam tu, saya cakap, saya ngadu lah dengan Tuhan, cakap, saya tak tahu, saya tak buat apa. I really want this baby, but kita dalam emosi tak betul kan? This is not something that we can do lah. Tapi saya buat. Saya cakap, saya dah lama nak baby ni. Saya mengadu lah dekat masa solat, lepas solat kan. Cakap, saya dah lama nak baby ni. Kenapa bagi pinjam sekejap sangat? Lepas tu saya rasa macam, lepas tu saya istighfar, dah mengadu apa semua, saya istighfar ni, saya cakap, okay, bagi tahu saya apa saya patut buat. And then, esoknya, saya cakap dengan my husband, masa tu I request, kita orang ada satu habit tau. Every time kita orang ada masalah ke, kita orang gaduh ke, everything lah yang melibatkan kita orang perlu bercakap, kita orang akan go through late night drive. Okay. Kita orang ada satu habit tu. Memang daripada awal kahwin, every time we have something to discuss yang serious, yang we just don't want that thing to, kita orang nak elakkan kita orang beremosi, especially saya. Dan saya memang kuat beremosi sikit. Yelah, bila dah makan pil hormon semua tu kan, dia effect juga kan. So we go through late night drive, and then I cakap dengan husband, sepanjang I gugur kan, sepanjang lepas I tahu kita dah tak ada baby tu, sekali pun I tak pernah nampak you nangis. I tak pernah nampak you sedih. I tak pernah nampak you meroyan macam I meroyan. Sedangkan we go through this together. You have spent a lot to me. How did you cope with that? I want to have that. And then husband cakap lah, you tak nampak doesn't mean I tak sedih. It's just that I fikir kalau I sedih, nanti Syikin lagi sedih. yeah. Jadi kalau I sedih, siapa yang nak support you? Betul. Siapa yang nak tenangkan you? I tahu sesedih I, sedih lagi yang kandungkan budak tu. Saya macam, betul. Lagi satu kalau Syikin nampak, mungkin Syikin pula dia akan rasa bersalah pula. Betul. Nampak. So my husband said, it's okay yang. It's okay. I tak pernah ni pun. I tak pernah salahkan you pun dalam hal ni. I always remind to you, we go through this journey because
kita usaha je. Rezeki tu dekat tangan Tuhan. No matter what happen, no matter what we do, no matter what we eat, rezeki sentiasa dekat tangan Tuhan. You tengok tak? You nampak tak? Macam mana Allah tu bagi rasa bahagia tu, then dia tarik semula. So dia try to comfort me with that words lah. Then I pun macam, okay, explain. And then dia cakap lah, semua yang ada kat dalam dunia ni, semua milik dia. Pinjaman. Semua sekadar pinjaman. So, Tuhan boleh bagi kita rasa bahagia, tapi Tuhan juga boleh bagi kita rasa sedih tu. Mungkin, you fikir macam ni je lah. Sebab I fikir macam ni. Mungkin ini satu-satunya cara untuk Tuhan dekatkan kita dengan dia lagi. Tuhan just rindu kita je nak bagi dekat lagi kita dengan dia. I tak pernah salahkan you. So, I tanya you lah. Dia tanya I soalan. Dia selalu tahu bila I macam dalam emosi apa semua, dia suka tanya I soalan yang buat I macam lari daripada emosi and suruh I berfikir. Dia tanya I soalan. Dia fikir, I tanya you lah. You sedih, you nangis, you meroyan ke apa ke semua. Baby tu datang balik tak? Kita tetap hilang baby tu kan? I macam, betul. So, you kena relakan. It's okay. Kena redha lah. Kena redha. Tak, my husband cakap, you kena redha. You kena redha, you kena let go the baby. Barulah Allah akan bagi lagi yang lebih baik. Mana tahu after this Allah nak bagi twin, nak bagi triplet. We never know. And dia buat lawak macam tu. Tak cakap dengan dia, ingat jaga 3 orang senang ke? So daripada I sedih tu, I jadi gelak dengan dia. So, I cakap, lepas dah borak dengan dia, I dah rasa better, okay. And then malam tu juga, lepas late night drive tu, before tidur, I sapu. I cakap, I sapu perut I. I cakap dengan baby, okay, Mami redha. I want to let you go. You pergi dengan cara baik. Mami tak nak you sakit, kena korek ke apa ke, tak nak. I want you to, macam mana you datang macam tu you pergi. Mami redha tak apa, pergi je. Tapi nanti jangan lupa lah bagi tahu adik suruh turun lah macam tu. Faham. Lepas tu, I don't know, miracle happen. Esok paginya, I nak kencing. And then I rasa macam ada satu gumpalan kuat besar daripada biasa keluar. So I've been thinking, okay lah, dia dah officially pergi. Macam tu lah cerita dia. Okay, so minta maaf kalau saya tanya soalan ni a bit sensitif. Sebelum mengandung yang tahu mengandung ni kan, pernah tak dalam masa 5 tahun ni terfikir yang nak ambil anak angkat ke? Actually, pernah. Cumanya, sebab yang rasa nak ambil anak angkat tu I. So, bila saya dia rasa macam, adalah sekali tu cakap dengan husband. Time tu tengah penat sangat nak makan all the pill hormone apa semua. Saya betul-betul rasa nak surrender je. So, cakap dengan my husband, mana kita ambil anak angkat? Mana tahu actually Tuhan tak bagi kita anak sebab nak suruh kita jaga anak orang lain. Lepas tu my husband said, it's a good idea, but you kena ingat, anak ni amanah tau. Kita kena jaga dia dengan responsibility dan sebagainya. I bukan apa, I takut sebab I yakin we will have our own kids. Tuhan akan bagi pada waktu yang kita Tepat lah. yang tepat, betul. Cumanya I takut kalau kita ambil anak angkat sekarang, nanti bila kita dah anak sendiri, I takut I tak boleh nak berlaku adil. I tak boleh nak lawan. Yang ni husband lah? My husband say. Okay, And then I pun macam, and then my husband tanya I juga, you boleh ke? I macam, alamak, soalan ni crucial juga. Sebab kita manusia kan, kita tak lari daripada buat silap. So I pun, kita pun membesar as it's quite a sensitive topic. Tapi saya boleh cakap macam ni je lah. Saya pun ada adik-beradik ramai. Okay? Parents kita pun manusia. Kita dah rasa tau konsep favorism dan sebagainya tu kan. Benda tu biasa. Mungkin diorang tak masukkan pun. Diorang tak masukkan. It just happen because diorang pun manusia. So,
we want to avoid that things happen in our own family. Faham. So my husband kata okay tak apa. Kita usaha je. Kalau memang dah tak boleh, kita proceed ambil angkat. Macam tu. Tapi benda tu I bagi tahu masa dalam 6 bulan 6 bulan rasanya Sebelum dapat tahu ni. pregnant. Okey. So memang tak tahulah Allah nak susun cerita tu kan. Habis kita nak ada angkat, suddenly I pregnant. Macam tu. Faham. Okey, alright. So, bila dah tahu dah gugur tu, and then of course lah doktor akan ada advice kan, kena rest dulu sebelum tahu yang seterusnya. Saya nak satu soalan balik. Kiranya yang pregnant ni lepas ambil letrozole lah kan? Betul. Saya go through Clomid dulu. Dos rendah. Tak jadi. Lepas tu doktor naikkan lagi dos. Clomid juga. Dos tinggi sikit. Pun tak jadi juga. And then doktor kata, maybe tak sesuai kot. Okay, dan kita proceed letrozole lah. So, harapan saya agak tinggi dekat letrozole tu. But, tak ada juga. Sebab Maksudnya telur tu tak matang juga? tak matang langsung. Memang tak ada langsung telur matang. Oh. Cumanya masa doktor decide nak start Clomid tu, memang sebelah kiri ke sebelah kanan memang dah clear. Memang dah tak ada dah telur-telur kecil tu. That's why doktor kata why not kita proceed. Sebab sebelah macam dah clear. So kita try lah. Tapi 3 tu tak okay. And then doktor kata it depends on you. You nak break boleh. You nak proceed pun boleh. So saya cakap, sebab time tu saya dah agak beremosi dah lah masa tu. Saya dah sangat stres sebab saya kena makan ubat kan. Letrozole tu kena makan, lepas tu kena. Adalah jadual tu yang saya perlu tepati. So saya agak stres dengan jadual tu. So saya cakap my husband, boleh tak nak stop? Tapi my husband said, anything for you. If you say no, then I will say no. If I say yes, I will say yes. Then I tak pandai lah nak cakap dengan doktor. You cakap boleh. Okey, tak tolong sebetul cakap lah. Okey. Okey. And then husband cakap dengan doktor, boleh tak kita nak break dulu. Lepas tu doktor kata, okey boleh break. Lepas tu kita orang break. Doktor bagi 2-3 bulan kot. So bila bagi 2-3 bulan tu, masa tu lah terjadinya pregnancy yang tak dirancang tu. Sebab masa break tu, kita orang memang tak ada makan any pil hormone. Cumanya suplemen, lifestyle, makan semua kita dah start jaga. So macam tu lah dia jadi. Mana tahu lepas ni memang betul-betul jadi? Amin. Jangan give up lah, jangan give up. Bagi peluang sebab dah betul lah macam kawan Syireen cakap. At least you dah ada satu progress. You dah naik satu milestone. Dah pregnant dah kan. Mungkin time tu betul-betul belum rezeki lagi. Tapi cubalah mana tahu yang next ni akan ada juga kan. Macam tu. Cuma suggestion saya lah as a doctor, kalau let's say period okay, tapi still tak ada, maksudnya kalau ni just in case lah let's say kalau tak dapat juga telur matang ke apa ke, try buat satu kali dulu HIFOC, at least you boleh tahu salah satu ke macam mana. So sebab kalau tube tu tersumbat salah satu, so at least you tahu dah, kalau you makan ubat you boleh expect belah mana yang sebenarnya akan matang macam tu. Tapi kalau kata, ni contoh satu kes saya just share lah. Kalau let's say lah contoh ada satu tube tu tersumbat, satu lagi tak tersumbat. So kita tahu bila kita bagi ubat, kita nak kena tahu telur yang sebelah mana yang kita expect sepatutnya kena matang lah kan. Let's say tak berjaya juga yang first time tu, mungkin kebanyakan doktor dia akan suggest dah untuk IUI ataupun IVF lah. Sebab dia nak bantu mudahkan pasangan tersebut. Dan sebenarnya IVF pun dia berbeza-beza. Ada tempat yang kos dia masih mampu milik. Contohnya kalau macam you pergi IPPKN ke ataupun under hospital university ke, dia tak se-pricey, tak semahal yang betul-betul swasta tu. Macam tu lah. Faham kan? Boleh dapat kan? Macam tu. Sebab dalam klinik Dr. Hana, kita ada juga refer our patient untuk yang mana ikut pada kemampuan dia jugalah. Sebab dia mesti tahu untuk pregnancy ni, first thing first, kita kena make sure pasangan tu kedua-duanya dia mesti ada satu matlamat yang sama. Kalau macam husband tak support ke ataupun wife yang tak faham lagi ke apa ke, susah kita nak dapat decide
ataupun kita nak bagi cadangan untuk rawatan yang betul kalau tak ada kerjasama lah. Tapi selalunya bila ada kerjasama ni memang mudah. Cumanya lepas tu bila kita dah buat tu bergantung. Maksudnya kita kena doa, tawakal banyak-banyak lah. Moga-moga Allah bagi rezeki tu kan. Even perjalanan, tak kisahlah IUI ke, IVF ke, manual ke apa ke, semua tu memang kita kata dia bukan benda yang mudah. Tapi kita kena usaha lah. Kalau kita tak usaha memang tak boleh lah kan. Macam mana nak dapat kalau seorang saja usaha ataupun kedua-duanya hanya berharap tapi tak buat apa-apa. Memang tak Dua-dua jadilah. kena control Betul, together. kena support each other. So like your case, Ashika bertuah sebabnya husband sangat supportive. Alhamdulillah. Husband faham apa semua. Saya pernah jumpa kes yang memang husband langsung tak supportive. Yang pernah datang depan saya pun ada. Datang dekat depan meja saya, doktor, isteri saya je yang check dulu. Saya okey je. Ada yang memang lelaki dia sangat ego. Tapi kita pun macam susah lah nak cakap benda ni depan-depan. Takkan saya nak kata, encik saya tak boleh ego macam ni. Nanti langsung dia tak nak dengar cakap saya pula kan. Susah lah. So dia kena slowly lah benda ni. Tapi apa-apa pun saya harap audience faham yang perjalanan TTC ni memang bukan mudah. Untuk mereka yang dah ada anak, kena fahamlah orang-orang yang belum ada anak ni kena jangan tanya soalan minta-minta kan. Sebaliknya tolong doakan yang baik-baik. Tapi yang dah ada yang belum kahwin pula, yang senang-senang je mengandung tu kan. Kena fikir-fikirkanlah dan tengoklah benda-benda macam ni. How struggle orang yang dah kahwin, yang ambil jalan yang halal ni nak dapat baby apa semua kan. Macam tu. So pendek kata, benda ni memang makan usaha, doa, and then bila cakap tentang usaha tu, you dah start dengan you dah buat progress, you dah buat check up, and then you dah try ubah you punya journey, lifestyle apa semua tu kan, which is very good lah. So far period macam mana? So far period Ke dalam 2 bulan ni belum datang period lagi? belum datang lagi. Lepas keguguran tu belum ada lagi so far sekarang. And then kita pun tak sure. Kita tak discuss lagi on that part sebab kita masih go through grief moment. So insyaAllah lah dalam masa terdekat we will discuss, and then kita tengok lah macam mana. Mungkin saya rasa lah maybe we will start soon terus untuk to have the second one. InsyaAllah doakan lah. Boleh insyaAllah. Okay. Ada tak kawan-kawan lain yang ada journey yang lebih kurang sama yang tengah TTC juga? Ada, tapi ada yang dah berjaya. Yang bukan masalah yang wanita, yang husband dia problem ke ada tak? Tak ada. So saya Untuk your case, husband dah buat semen, okey lah. okey alhamdulillah. Alright. So maksudnya sperma tak ada masalah apa-apa kan? Tak ada masalah. Okey, good. Adik-beradik yang lain ada tak masalah period juga ke? Ada adik saya. So you Tapi advise dia early tak? Betul, saya advise dia banyak kali dah saya cakap dengan dia. Tapi macam tu lah, hidayah milik Allah kan. Betul lah tu. Nah, lagi satu sebab dia belum kahwin lagi. Betul, dia So tak kahwin. maybe dia rasa belum betul-betul ada keperluan lagi lah. Betul. Kita macam, kalau kita as a, kita kata medical line ni, kita faham je. Kalau patient tak datang early kan, so kita tak boleh nak paksa semua orang kan. Mungkin dia pun ada reason dia tersendiri juga. Betul. Dia pun quite busy juga dengan career. Dia baru nak start career. So apa yang saya boleh tolong dia, sebab saya dah dapat nulis tu. So saya cakap dengan dia, okey lah kalau you tak nak check up, you tukar lifestyle you. You jaga makan you. So apa yang saya dapat tu, saya bagi kat dia. Dan kalau saya boleh share juga, sebenarnya saya start sharing dekat threads tu pun sebab benda ni. Lepas apa yang jadi dekat saya tu, saya rasa macam kalau saya pun kena macam ni, mesti ada lagi ramai orang kat luar sana yang ada masalah yang sama. Betul. So saya cakap dengan husband, I rasa this is the right time untuk saya sharing. Sebab sebenarnya kami punya journey TTC ni tak ada seorang pun tahu. Macam sorry. Maksudnya tak tahu ni, maksudnya siapa? Family ke macam mana? Family, kawan semua tak tahu sebenarnya kita orang dah go through yang situation yang macam ni. Diorang cuma tahu okay we try to conceive, that's it. So procedure dia apa semua maksudnya tak pernah cerita in detail lah. Tak ada cerita. Okay, faham. In-law macam mana maksudnya? Mak mertua, ayah mertua In-law ada pun tanya juga sebenarnya tak? tak tahu lagi. Cumanya bila dah start ada pressure,
pressure tu bukanlah datang daripada siapa-siapa. Sebenarnya kita yang pressure diri kita sendiri. Sebab masa tu kebetulan keliling dah start ada baby. Oh, faham. So, adalah in-law ada tanya juga. Cuma apa yang kita orang cakap, kita orang cuma cakap, kita memang tengah go through treatment. So, insyaAllah doakan je. Simple lah maksudnya, Simple general je. macam tu je. Sebab saya nak explain lebih pun PCOS ni sendiri awareness dia tak banyak lagi. So kita nak explain kepada orang tua tu pun macam mana aku nak explain dalam bahasa yang mudah tu. So kita ambil bahasa mudah dia macam we go on treatment. Kita tengah ongoing treatment. Kalau ada kita bagi tahu. Macam tu je. Faham. Alright. Tapi diorang okey kan? Diorang Faham je okey. kan? Alhamdulillah. Diorang pun tak adalah menekan-nekan ke begitu, tak ada. Dia macam diorang pun ada konsep yang sama. Anak tu rezeki. Kalau Allah bagi adalah. Macam tu. Faham. At least you are so lucky because everyone keliling you semuanya memahami Betul. and then supportive each other. Yang tu yang paling penting sebenarnya dalam TTC journey. Sebab kita memang meminta, tapi yang nak bagi tu Tuhan. Betul. Yang paling penting sebenarnya, okay, dia nak bagi bila-bila dia boleh bagi. Maybe esok ke, bulan depan ke, kita tak tahu kan. Tapi paling penting sebenarnya adalah supportive. Betul. Support daripada pasangan kita sendiri dengan orang keliling kita. So, kalau untuk mereka yang ada masalah yang sama, tapi tak ada support, tak ada orang yang support apa semua, jangan sedih sorang-sorang. Betul. Sebab ramai lagi orang yang menghadapi masalah yang boleh dengar, ada helping hands untuk bantu. Betul. Kan? Sebab saya sendiri pun bila saya dah start sharing dekat threads kan, saya pun tak expect sebenarnya ramai yang ada masalah macam saya. And sampai satu tahap tu kan, ada juga yang DM saya mengadu macam, how did you cope with that ni apa semua. So benda tu buat saya rasa macam, oh okay, maybe this is the journey yang saya perlu lalui. Saya cerita. So kadang-kadang bila kita tak ada dapat support tu sekeliling kan, so at least saya sebagai PCOS fighter yang dah melalui situasi ni, saya boleh jadi support kepada orang yang tak ada support tu. Saya ada beberapa soalan yang nak ditanyalah, dan soalan ni daripada audiens kita juga. So, bila you decide nak buat rawatan, datang untuk buat siasatan masalah period dan kesuburan semua ni, waktu tu memang datang daripada diri sendiri punya rasa kesedaran ke, ataupun macam husband yang ajak, jomlah kita pergilah, macam tu? Sebenarnya benda tu datang daripada diri saya. Sebab saya rasa macam saya tak normal asalnya tu. Tapi decision untuk ke pakar memang decision bersama. Saya just adalah satu hari tu saya cakap dengan dia, I rasa kita dah cuba dah dekat setahun. Sebab kebanyakan benda yang nak research dan apa semua tu memang dia serah kat saya je. Anything dia cakap, okey je. As long as dia tahu apa yang dia perlu buat, that's it. So saya cakap dengan dia, I rasa macam nak pergi klinik pakar lah. Sebab maybe memang something wrong. Dan dia kata, okay, boleh je. Tapi kat mana? Macam tu. So kita discuss. And then barulah kita jumpa klinik Dr. Hana ni. So kita orang terus proceed buat dekat sini. So keputusan tu adalah keputusan bersama. Kita decide, bincang. Cuma mula tu dengan kesedaran daripada yourself betul. lah. Okay. Faham. Alright, okay, clear. Now, next question. Bila you dah tahu you memang ada, maksudnya you dah betul-betul tahu you dah ada PCOS, and then you dah mula go through treatment PCOS semua kan, sebelum ambil ubat yang untuk matangkan telur semua tu, apa yang buat you rasa you realise sesuatu yang sebelum ni mungkin you tak buat, tapi lepas you dah tahu semua ni macam, oh inilah benda yang sebenarnya aku kena buat? Ada banyak. Banyak gila. Sebab saya ingat, itulah orang kata bila kita tak tahu something, kita memang kena refer pada pakar. Jangan mandai-mandai. So setahun tu memang saya banyak buat kepala sendiri. Memang tak jadi apalah. So bila saya dah jumpa doktor, doktor pun dah explain what is going on apa semua. So barulah saya tahu, oh sebenarnya kebanyakan benda yang saya buat setahun tu banyak yang tak betul. Tapi dia tak betul bukanlah tak betul untuk semua orang. Sebab saya ada PCOS. So kebanyakan benda tu saya tak sepatutnya buat. Macam contoh lah,
saya baru tahu certain diet tak sesuai untuk PCOS. Saya punyalah struggle nak turun berat badan apa semua. Buat IF lah, buat keto diet lah, segala macam jenis diet saya buat. Berat tak turun. So bila saya jumpa doktor, ada baru doktor explain, you ada insulin resistant apa semua. Tapi saya tak ingat lah, kalau doktor nak explain pun boleh juga. So, siapa tak ingat on that part. Then dekat situ baru saya tahu, okay, you nak jaga makan pun kena ada cara dia. You nak diet pun, you kena choose diet yang sesuai untuk you. Even ubat-ubatan, suplemen yang banyak kat luar sana pun tak semua kena. Betul. Tak semua kena. So kalau boleh saya advise lah kan, kalau yang memang ada masalah PCOS macam saya, straight away jumpa doktor. Sebab benda tu sebenarnya lagi jimat masa lah orang kata. Sebab kalau you jumpa doktor pakar dah confirm tahu you ada masalah apa. Betul. So janganlah jadi macam saya. Setahun saya bazirkan, punya memandai-mandai buat kepala sendiri. Habis sebenarnya benda tu tak betul pun. Dia bukanlah tak betul. Dia tak okey untuk Tak saya. kena lah. Betul. Mungkin setengah orang dia kena untuk dia kan. Macam tu. Saya komen sikit lah Saya setuju benda tu sebab macam ni. Apa yang dikongsi di social media. Kan sekarang ni banyak orang bercakap di social media. Betul. Tak kisahlah dia doktor ke, dia pakar ke, dia doktor general ke, ataupun dia counselor ke, dia dietitian ke, dia nutrition ke. Apa yang kita bercakap di social media, even saya pun ada buat perkongsian juga di social media saya sendiri. Itu adalah perkongsian secara general. Kita tak boleh ambil 100% Betul. apa yang mention di social media. Sebab saya pun ada banyak pasien datang jumpa saya. Bila saya tanya dia, saya faham lah. Dia tak faham ni sebenarnya. Kan? Lepas tu bila kita tanya kenapa dia buat macam ni kan? Sebab saya dengar orang disebutlah orang ni macam, tapi ada juga yang kata tapi doktor ni pun cakap juga. Betul, sebab macam ni kita as a pegawai perubatan, kita tak boleh kata dia ni salah. Dia ni betul. Ataupun kalau kita kata pakar ni salah, pakar ni je boleh follow. Tak semestinya. Semua orang ada pendapat masing-masing. Tapi bila sesiapa ataupun mana-mana orang yang doktor ni dia bercakap, dia hanya boleh cakap secara general. Betul. Di social media. Dia tak boleh spesifik sebab setiap orang mengalami masalah yang berbeza-beza. Betul. Sebab tu saya agree macam Syikin cakap, bila you ada masalah tertentu, you kena datang jumpa doktor dekat klinik supaya masalah rawatan yang you dapat tu is specific for you. Yes. Dan dia takkan sama dengan orang lain. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain lah. Betul. Sebab banyak orang kita ni dia suka bandingkan. Kau nak bandingkan, jangan bandingkan satu, banding semua. Banding Betul. semua sekali, baru fair. Kan? Betul. Ni nak bandingkan satu bahagian je, bahagian lain tak nak banding pula. Kan? Tak boleh lah macam tu. Okay. Alright, so soalan yang ketiga, maybe dalam sepanjang you punya 30C journey dalam 5 tahun ni, mungkin ada beberapa pengalaman yang kita kata mengejutkan you. So boleh tak share apa benda yang pengalaman yang betul-betul bagi impact macam tak sangka, macam terkejut lah benda tu. Pengalaman yang mengejutkan. Saya rasa banyak sebenarnya, tapi saya boleh kata Yang paling mengejutkan is masa saya finally tahu saya sebenarnya boleh pregnant. Sebab apa yang saya tahu, bila PCOS ni dia ada masalah telur. Faham? So indirectly stigma masyarakat tu akan kata you mandul. That's it. Bila pergi mana-mana bukan I ada masalah fertility, terus sok you mandul lah kan. Rasa macam dah kena label dah. dah kena label, memang terus kena label. So saya rasa macam itu antara pengalaman yang agak sepanjang perjalanan ni lah, yang finally saya tahu saya pregnant. So macam boleh pregnant. Macam tu lah perasaan dia. Boleh je pregnant sebenarnya. So dia maybe kita boleh mau kata apa, masyarakat sekarang mungkin dah boleh semakin cakna kot dengan apa yang terjadi sekarang. So jangan terus create stigma kan? Jangan terus cop terus you mandul. No. Sometimes actually semua orang boleh pregnant. Selagi mana you ada rahim, you boleh pregnant. It's just that mungkin yang ni macam ni, mungkin ni macam ni. Macam tu. So saya rasa macam mungkin dah tiba masa je kot. Masyarakat dah boleh, kita dah banyak kan, even social media pun dah bersepah. Betul. Sekarang dah maju. So sebenarnya maklumat tu patutnya lebih, maklumat yang lebih tepat, lagi mudah sampai, lagi mudah untuk faham. Betul. Tapi benda ni berbalik juga kepada
yang menerima tu. Sebab kan Betul. ada setengah orang dia ada ego. So benda tu kita susah sikit lah nak tolong adjustkan lah, faham tak kan? Macam tu. So saya agree dengan Shikin. Yes, memang kebanyakan masyarakat kita masih lagi duduk dalam keadaan yang stigma. So bila dia dengar ada masalah tak boleh mengandung je ataupun PCOS, dia terus label sebagai mandul. So sebenarnya orang yang ada PCOS, bila dia buat rawatan yang betul, peluang untuk dia mengandung tu tinggi. Ada je. Betul. Bukannya ada PCOS, that's the end of your life. No, bukan macam tu. Tapi jangan give up lah. Kena datang untuk buat rawatan dan kena tahu apa benda-benda yang perlu dibuat dengan betul. Kalau Betul. tak, nanti dia mengganggulah treatment tu. Macam tu. Sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini, saya nak minta Ashikin kongsi dengan audien di luar sana nasihat yang you rasa yang you memang nak sangat audien, terutamanya mereka yang tengah TTC ni, dengar dan faham. Boleh tak share? Boleh. InsyaAllah. Banyak sebenarnya nasihat dia kan. Tapi saya bagi 3 je lah. Boleh. First, benda pertama sekali kalau you go through TTC ni, everything you do it together. Because actually kan, TTC ni bukan pasal perempuan je tau. Bukan pasal lelaki je. Bukan pasal orang yang ada masalah je. Tak, sebenarnya benda ni ada hikmah bila you kena benda ni. So, everything do it together. Kalau you rasa macam stress ke apa ke, you tertekan, you kecewa, you stress, you know all those negative perasaan tu, talk with your partner. Sebab saya rasa benda ni adalah satu benda yang paling penting dalam journey TTC ni. So talk with your partner. Secondly, jangan stress. Just be happy. Sumpah. Sebab I go through 5 years. Tahun-tahun pertama tu penuh dengan emosi, penuh dengan semua benda-benda tu. Tapi Penat bila ke? betul, sangat penat. Benda tu bukan penat dekat fizikal je tau, sebab you kena makan ubat apa semua. Tapi benda tu masa yang sama dia makan dekat emosi sebenarnya. Lebih banyak makan emosi, especially perempuan. Sebab stigma masyarakat pun bila when it comes to this, always akan tend to blame perempuan. Walaupun kadang-kadang tu masalah daripada lelaki kan. So, you have to stay positive. Pilih your circle. Kalau your circle penuh dengan negatif, kata, oh you ni tak boleh pregnant lah apa semua, go away from them. Cari circle yang baik. So that every day you start your life dengan positif. Benda tu sebenarnya nampak kecil tau. Tapi benda tu lah impak terbesar dalam journey TTC ni. Bila you happy, bila you positif, you redha dengan apa yang terjadi dalam hidup you, actually benda tu akan memudahkan lagi perjalanan tu. Sebab I cakap macam ni sebab I go through it. Bila once saya dah tak fikir pasal apa orang cakap, saya dah tak dengar apa orang cakap, saya dah tak stresskan diri saya, put pressure. Bila kau nak pregnant, bila kau nak pregnant. Benda tu Allah bagi. Lillahi ta'ala Allah bagi benda tu. So, you have to stay positive. Selagi kita ada rahim, kita boleh pregnant. And lastly, I would say, kita tawakal lah. Kita dah usaha macam-macam. Jangan put expectation. Expectation lah sebenarnya yang membunuh. So, jangan put too much high expectation kan? Betul. Jangan letak. You just fikir macam ni je. You buat and then you biar Tuhan tentukan. Kalau dapat, dapat lah. Kalau tak, tak lah. Usaha je. Selebihnya kita tawakal. Itu je lah. Okay, alright. Terima kasih banyak-banyak atas nasihat tu. So, harap sedikit sebanyak dapat bantu audien kita dapat maklumat dan knowledge yang baru jugalah dengan nasihat-nasihat dan perkongsian tadi. Okay, so sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, saya sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Ashikin dengan suami sebab sudah datang ke kita punya mini studio ni dan share dengan kami tentang you punya journey TTC. So, saya harap dapat bantu bagi kita maklumat dan perkongsian yang baiklah, bermanfaat kepada kita punya audien. So, untuk audien di luar sana, jangan lupa follow, like and share TikTok, Threads dan Instagram Ashikin. Maybe kalau ada soalan-soalan yang lebih
lebih sensitif nak tanya personally boleh. Boleh pergi Kan? DM dekat Thread. Saya always aktif dekat Thread. Okay, good. And then jangan lupa follow, like and share podcast Recharge 360 ni dan juga TikTok Klinik Dr. Ana. Thank you. Assalamualaikum.